walaupun kita demikian dari suasana. Justru itu pada hari ini kita mesyuarat adalah untuk selama 2 tahun lebih bertakdir lah, ya, walaupun di dalam satu keluarga. Kita harap pada hari ini insyaAllah kita akan ada nanti dalam ucapan fungsi saya ingin mengarah dan saya ujian masa itu, dan insyaAllah hanya izin imam sedangkan saya tak ingin solat itu saya boleh silakan buat kajian puasa dan satu isu pada aktiviti solat di Masyarakat. Dan saya bagikan kepada 7 bahagian ya, supaya dapat dimampatkan dipadatkan. Jadi itu dalam pertama pembinaan rohaniah, itu pecahan-pecahan yang berlaku dalam tempoh yang telah dinyatakan. Kemudian pembangunan fisikal yang telah dilaksanakan, menaikkan surau ini ya, kisaran kiri kanan, belakang dan juga pembinaan stok, juga kemudahan-kemudahan, dan yang ketiganya kebajikan sumbangan yang dilakukan yang maafkan semua kepada warga emas ibu tunggal yatim ya, khususnya yang kita adakan pada Ramadan 2010, aktiviti gotong royong menjadi jemaah yang aktif ya. Keempat, riadah sukan. Kelima, bahagian menelit. Dapat nak dulu punya azan, jadi kita semua dapat budaya kita nak sampaikan. Kita nak upgrade dia punya sound system. Sebab setiap kali azan saya rasa majoriti lah tak apa-apa jaga azan yang benar, tak berapa. Maksudnya contohnya saya lagi dia rumah saya dengan 20. Bertanya tentang di bawah kebajikan, adakah penggerak kematian juga di bawah unit kebajikan surau? Kalau betul, nak minta highlightkan supaya benda ni diketahui umum. Sebab setakat ni yang tak pernah saya ini saya semua dah dapat tanggungan semua ada daripada sekarang tu sebenarnya saya letakkan sama-sama khusus untuk diri saya lah, sebagai satu peringatan tentang sifat amanah dalam tiga urusan. Di dalam tanya saya, mana yang saya simpan untuk program dan harian biasanya perasaan Ramadan kita macam 16, 19, peraturan raya untuk miskin pada terima kasih kepada Tuan Jimudin yang melantik saya sebagai menguruskan untuk sesi pemilihan pelantikan ahli atau kuasa surau pada tahun 2011-2012. Jadi sekali lagi Fatimah Utara ya, masih ada sokongan, tak diri ya. ada bahan Ada diri sebab anak-anak tumpukan belajar sebenarnya. Jadi itulah kita di dalam studio ramai. Mungkin selepas kita akan putus mula lah. Selepas dapat aja. ada fungsi yang baik. Jadi apa salahnya kesinambungan kepada maknanya yang lain dengan kuasa yang lain kita maju lah. Sebab pada partai kita dengan pertumbuhan tak bidang apa
Rizal. Semua manual menjalankan Ustaz tadi. Ada sokongan? Ada penyokong? Semua kawasan provinsi dan juga naik provinsi adalah memang saya cukup penuh. Mestilah daripada dalam kalangan ustaz ni. Kawasan kita ni memang ramai. Ada 20-30 orang bagi saya. Jadi oleh kerana sekali dia akan nampaknya menjadi jadi kita terima lah. Jadi Ustaz ni menjalankan saya sebagai speaker. Ada badan Cadangan tutup. Okey Ustaz, sudah menjalankan itu. Apa setiausaha dilakukan iaitu Ustaz SCD SCD Otomatik timbalan. dan dulu setiausaha kita sudah malu saya menjalankan Ustaz Saidi untuk jawatan berakhir. Ada pencalonan baru untuk jawatan berakhir. Kalau cadangan itu automatik Ustaz Saidi. Saya mencadangkan Cik Ibrahim. Permintaan kita undi dulu lah. Kita undi dulu. Boleh tak? Nanti apa lain? InsyaAllah, apa lain juga diperkirakan. Jadi ada penambahan cadangan dan buang dulu kita semua, sahabat-sahabat agama Allah. Saya senang nangis tuan. Bukan nak nangis sebab hari pilih. Nangis takut tak dapat amanah. Tuan-tuan buka pada lembaran yang pertama ni boleh tentang sifat amanahnya. Lalu bukan kata jawab ni. Tapi tak nak tahu nak keluar juga. Tapi insyaAllah secara mudahnya secara kita tengok pada agenda surat ni memilih Lima Kuasa Tuan Fatimah Al-Zahra sesi 2011 dari Pulau. InsyaAllah sebagai fungsi yang telah dilantik ni pada tahun depan kita akan jaga pertandingan yang baru. InsyaAllah berbuat kuasa pada tidak ada tahu-tahu. Jadi kita akan bincang dengan syarat pada akan datang. Jadi di JP yang telah dilantik, cuma saya mengharapkan kerjasama daripada semua sekali lah, terutamanya Al-Fatih Ustaz Zubidan sebagai penasihat yang pertama sekali lah dalam kami nak menjalankan tugas memimpin satu amanah yang cukup berat sebenarnya. Jadi semoga tuan-tuan semua dapat bekerjasama lah sepanjang kami menjalankan tugas di Surau Fatimah Al-Zahra ini. Jadi saya rasa itu sahajalah ucapan